Anita tu memang tak tahu parents dia sebenar dia. Tak tahu. Tapi parents Zaman tahu. Dia tak pastilah kenapa. Diorang tak pernah cerita pun sampai dah diorang meninggal. Serius lah ni rumah awak? Dah berapa lama awak tak duduk sini? Tak minta orang ke jaga? Budak-budak ni, kau kalau nak pergi mercun tu, jauh-jauh sikit. Masa Nita kecil-kecil dulu, Nita selalu nangis cakap nampak benda hitam kat rumah. Itu yang ada ayat buat kalung tu. Bagi kau pakai dekat tutup pelindung. Alung memang tak percaya dah benda-benda ni semua. Tapi sampai lah, bila Amin cakap Amin sendiri nampak dekat rumah Kak Siti. Amin? Amin, ibu kat dalam ni, Amin. Nita, kenapa semua benda ni tiba-tiba terjadi? Nita rasakan kak, ada seseorang yang nak huru-harukan keluarga kita kak. Nita tak sedar hati betul ni kak. Nita rasa kita semua ni dalam bahaya. Amin! Kenapa ni, Amin? Kenapa ni? Tapi semua benda ni untuk apa Nita? Kenapa keluarga kita? Datang! Dia kata Amin! Aku takut! Amin! Amin! Apa dah jadi dengan korang semua ni? Kenapa tinggal dalam rumah ni? Kau anak saya tadi saya tak boleh biarkan. Kita nak masuk dia. Kak ingat tak? Ada yang selamat selain Nita kan? Mungkin antara diorang ni ada yang masih amalkan ajaran sesat ni. Nita dapat rasa yang kita ni tengah cari target untuk sesiapa yang masih amalkan tawakal ni. Kenapa kau tinggalkan sampai punya aku? Aku penat kau tahu tak? Kau punya rahsia lebih dari apa yang kau bayangkan, Nita.